Okay, dia sebenarnya kalau macam ni, saya teringat pasal macam mana doktor nak tahu sakit tu sakit. Kami ada pain score. 0 sampai 10 berapa. Kalau 5, wow, tengah-tengah. Kalau 7, oh sakit betul ni. Kena ubat macam ni. Kalau macam hardness ataupun erection, nak tahu normal ataupun tidak, kita ada satu skill kita panggil erection hardness scale. Okay. So yang ni dia berdasarkan paling mudah berdasarkan buah, contohlah kan. Okay, pisang tak apa, kulit, lepas tu timun paling kuat. So perumpamaan dia. Perumpamaan dia. So awak macam mana contoh? Sebab tu saya cakap ED tu by definition dia adalah macam mana dia nak tegak, berapa lama dia boleh kekalkan tegak dia tu, lepas tu tegak dia tu keras macam mana.